Tahukah anda terdapat sebuah lagu yang mampu menyatukan peminat muzik dari Malaysia, Indonesia dan Singapura selama lebih 3 dekad? Lagu tersebut bukanlah lagu baharu tetapi sebuah karya yang dilahirkan pada tahun 1989 dan sehingga hari ini masih dimainkan di radio, dinyanyikan di konsert, malah menjadi pilihan utama di pusat karaoke. Lagu itu ialah Isabella, nyanyian kumpulan Search. Namun, pernahkah anda terfikir, apakah kisah sebenar di sebalik lagu legenda ini? Bagaimana sebuah lagu rock Melayu mampu menjadi fenomena di seluruh Nusantara? Inilah kisah di sebalik lagu Isabella yang ramai tidak tahu. Sebelum kita membongkar kisah Isabella, mari kita imbas kembali siapa sebenarnya Search. Search ditubuhkan pada awal tahun 1980-an dan dianggotai oleh Amy, Hillary Ang, Nasir, Yazid dan Kid. Mereka merupakan antara kumpulan rock paling berpengaruh dalam sejarah muzik Malaysia. Pada era 1980-an, muzik rock sedang berada di kemuncaknya. Pelbagai kumpulan rock muncul seperti Wings, Left Handed dan Expedition. Namun Search mempunyai identiti tersendiri. Dengan vokal Amy yang unik serta persembahan bertenaga, Search berjaya mencipta nama dengan lagu-lagu seperti Fantasia Bulan Madu, Pawana dan Rozana. Namun, tiada siapa menyangka bahawa sebuah lagu yang bakal diterbitkan pada tahun 1989 akan mengubah sejarah muzik Melayu. Pada tahun 1989, Search melancarkan album Fenomena. Album ini mengandungi beberapa lagu yang mendapat sambutan hangat, namun satu lagu berjaya mencuri perhatian ramai. Lagu tersebut ialah Isabella. Dengan melodi yang menyentuh perasaan dan lirik yang puitis, Isabella membawa pendengar menghayati sebuah kisah cinta yang penuh kerinduan dan pengorbanan. Menariknya, sehingga hari ini ramai yang tertanya-tanya, siapakah Isabella yang sebenar? Ada yang beranggapan Isabella merupakan seorang wanita yang benar-benar wujud. Ada juga yang percaya nama itu hanyalah simbolik kepada cinta yang tidak kesampaian. Walau apapun tafsirannya, satu perkara yang pasti, lagu ini berjaya menyentuh hati jutaan pendengar. Ditambah dengan petikan gitar yang ikonik dan vokal Amy Search yang penuh emosi, Isabella dengan pantas menjadi siulan ramai. Selepas diterbitkan, Isabella bukan sahaja popular di Malaysia, malah turut mendapat sambutan luar biasa di Indonesia dan Singapura. Ketika itu, bukan mudah untuk sesebuah lagu Melayu menembusi pasaran antarabangsa. Namun Isabella berjaya melakukannya. Ramai peminat sanggup membeli kaset dan menghadiri konsert Search hanya untuk mendengar lagu ini secara langsung. Sehingga kini, Isabella masih dianggap sebagai salah satu lagu rock Melayu terbaik sepanjang zaman. Malah, lagu ini telah dinyanyikan semula oleh ramai penyanyi dan masih mendapat jutaan tontonan di platform digital. Persoalannya, mengapa Isabella masih relevan sehingga hari ini? Jawapannya mungkin terletak pada gabungan lirik yang indah, susunan muzik yang malar segar dan kenangan yang dibawa oleh lagu tersebut. Bagi generasi 80-an dan 90-an, Isabella mengingatkan mereka kepada zaman kegemilangan muzik rock Malaysia. Manakala bagi generasi muda, lagu ini membuka peluang untuk mengenali sejarah muzik tanah air. Tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa Isabella bukan sekadar sebuah lagu, tetapi sebahagian daripada warisan muzik Malaysia. Selepas lebih 35 tahun, lagu ini masih terus hidup dan kekal di hati peminat. Isabella membuktikan bahawa sesebuah karya yang dihasilkan dengan penuh jiwa mampu bertahan merentasi zaman. Daripada sebuah lagu dalam album Fenomena, ia kini menjadi simbol kepada kegemilangan muzik rock Melayu. Persoalannya, adakah Isabella merupakan lagu rock Melayu terbaik sepanjang zaman? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jika anda menyukai video seperti ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan aktifkan loceng notifikasi untuk lebih banyak kisah artis, misteri dan fakta menarik Malaysia. Saya jumpa anda dalam video yang seterusnya.